Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan di luar sana bersama Azna 2020 untuk koma aja. Saya buat apa ni dekat kedai. Allah. Di botak ni blur pula. Angum ni pasal ni. Okey. Jom kamu tengok sama-sama apa yang saya buat konten dengan ni. Okey, ini dulu saya pakai cancel ni, tapi cancel ni demo dia dah rosak. Jadi kita tak pakai dah. Sekarang kita pakai, nanti saya tunjuk dah dekat kedai. Ni generator, bukan tak ada, ada. Ya, sambil-sambil nak bakar sate ni kita buat video kejap dengan ikan. Kalau nak buat video kat kedai tak sempat kan. Biasa lukit selit boleh. Tengok. Apa satu kita bakar sate. Ini sana bakar apa ayam? Pedas kan? Tak ada kot. Okay, inilah bateri yang saya cakap tu. Pakai bateri tapi ini yang kecil ya. Yang kecil. Tapi bukan bateri je. Dia kena ada soket atasnya. Soket atas ni dalam RM40 lebih. 40 berapa entah saya pun tak tahu. Yang bawah ni pun saya tak tahu. Suami saya nak beli. Ya Allah saya tak tahu. Nampak? Ni dia baterinya. Okay, ada yang ni besar. Yang ni besar. Dia lebih kurang tahan 3 jam. Ikut pada watt lampu lah. Saya pakai lampu yang macam tu. Yang tu berapa watt je, sikit watt je. Dalam 3 lampu, dia tahan dalam 3 jam. Tengok banyak lampu saya beli. Tapi satu tempat, situ saya gantung. Adik tolong gantung dek bateri. Umi dah letak lah. Ada satu lagi. Okay. Yang ni. Okay, yang ni kita gantung di sini. Ini tak gantung, ni tak ni. Ni tak ni depan ni. Untuk yang depan ni punya lampu ni, tepi ni. Yang ini, yang lampu yang lain ni, yang satu ni, yang situ, yang satu lagi kat situ, satu lagi sebelah. Sebab nak combine, nak bubuh sekali semua, lampu ni tak boleh banyak-banyak sangat wattnya, ikut pada watt. Macam ini 1 watt berapa sekejap. Satu lampu tu dalam 9 watt, jadi 3 lampu dalam 27 watt. 27 watt kita pakai bateri yang ini, dia tahan dalam 3 jam. Ini satu orang kata cara kami dekat sini, sebab kat sini tak ada lampu dengan air. Jadi boleh pasang lah. Angah pasang. Kalau nak gelap dah ni, muka Angah pun dah tak nampak. Pasang tekoi dah. Dah gelap dah, 7.30 dah ke? 7.30 dah. Elok mana pasang. Biasa kami pasang 7.30, 8.30, 9.30, 10.30. Ngam-ngam 3 jam. Okay, kita letak di situ. Dalam 10.30, 10.30 macam tu dah kami balik. Kita tengok ya hasilnya. Okey, dah terang. Bangun nampak. Okey, sana pun kopi tu. Apa ambil air? Kan ambil air pun. Air batu kami sedia, tapi kami sedia air botol je lah. Air panas tak ada lah. Ais. Sana kalau nak boleh order kat tepi sana. Ada kedai makan sana. Boleh order air panas-panas. Tu kita letak belah sana. Tengok adik. Adik makan gelap adik. Dia makan ramen. Ini saya beli ayam. Ni ayam pun. Dan itu yang last sekali kita letak sebelah sini. Nampak atas. Atas tu dulu kami buat 4 sekejap je. Dalam 2 jam setengah ya. Kita gantung di situ. Dulu pakai plastik. Ini suami kata pakai raga. Okay. Nampak. Dah satu dah cabut sana. 3:30 juga kamu. Tu kedai kami. Lepas tu ni suasana malam lah. Lepas sini kita tak buka dulu. Kalau ada pelanggan nak duduk kat sini, baru kami buka. Orang semua tak tengok kami kat sini. Inilah air kami bawa dalam botol macam ni. Banyak-banyak kan. Sebab kami kat sini tak pakai pinggan. Saya pakai pinggan plastik, pakai buang.
Alhamdulillah. Macam tu lah cara kami sini sebab tak ada api, tak ada elektrik. Ini dah hasilnya. Sebelah sana kita tak buka lagi. Ini lampu ni. Tiga akan pakai yang 3 penjuru-penjuru je. Tapi terang juga. Masih saya tunjuk bahagian depan. Ada di depan. Kita letak air untuk basuh tangan ke apa. Terang kan? Dari jauh nampak. Sejauh lagi. Jauhkan lagi sikit. Nampak tak nampak? Nampak. Jauh pun nampak kedai. Tahan 3 jam ya. Kalau 3 lampu, 1 bateri. Kalau nak makan kat sini, sebelah sana pun boleh. Yang goreng-goreng ke apa ke, nak minum air panas-panas, kita order sana. Sama-sama berbagi rezeki ya. Ini banyak kalau tengah gaji, banyak lah ramai orang. Sekarang kita dah tutup tadi. TF pun dah tutup. Macam ni keadaan kami di kedai kalau dah tutup. Itu semua dah kami kunci elok lah. Angah tak gulung dia punya tu sepanduk. Lupa lah tu. Yang ni pun kami tutup juga. Ini keadaan kedai kami dia dah tutup. Ada tengah menunggu kejap. Dia orang tengah cuci air bersih kat sana. Suasana malam di sini. Depan tu mirip tau. Sunyi ni kalau ada pukul 10 lebih sunyi lah. Belah tu hari ni cuti Ahad. Jadi dia orang tak buka lah kami. Kalau jalan sebelah pun, jalan raya pun, sebelah jalan besar pun sunyi nampak. Sunyi tak ada orang. Depan ni ada taman. Kadang-kadang orang yang dah kat taman pun dia kata kan ni. Ni banyak lagi tapak ni. Tak tahu dia orang kata dah petang. Ada nama tapi tak ada orang menjaga pun lagi. Demo dah balik dah. Okay. Ajak ayah balik jom. Waktu kita dah balik kita dah. Alhamdulillah hari rezeki kami. Kita nak balik dah. Abang sadar kita dia naik motor. Ada motor kat sini senang sikit. Tak ada susah nak beli apa-apa senang ada motor. Kereta senang je. Mana kunci? Jauh dah kat longkang macam tak masuk je. Balik kita tidur rehat. Esok exercise pula. Kerja esok pula ya. Okay, bye bye.